Apa program hari ini? Hari ini kita adakan mini tournament badminton yang kita adakan di Dewan Semai Bakti Federasah. Tournament ni kita adakan pada 11 malam. Jadi kita mulakan pada jam 8 malam tau. Jadi rushing sikit sebab kita nak kena kemas dewan dulu. Sebab dewan ni digunakan kenduri masa 11 siang lah. So settle kemas. So kita terus open pendaftaran peserta. So alhamdulillah ramai yang join. Tujuan tournament kita ni, program kita buat ni sebab kita nak adakan aktiviti pada waktu cuti sekolah bersama-sama dengan belia dekat sini lah. Kami juga nak berterima kasih kepada penaja program kami, JKKR Federasah, GPW Federasah, MBFM Federasah, CAF Federasah, Dapur Jemaah yang sponsor minuman program kami, Arif Zaki yang sponsor hamper, dan of course AJK Belia MBFM yang menjayakan program ni. Tournament ni kami buat secara undi, regu campuran. Jadi kita nak eratkan lah hubungan belia-belia dekat sini. Aku macam biasa sambil main jadi umpire jugalah. Sebab kita santai-santai je, orang kata no pressure. Format perlawanan yang kita buat adalah secara liga, lepas tu terus kalah singkir. Dan lupa nak bagi tahu geng, tournament ni kita tidak kenakan yuran. Jadi hadiah tak adalah besar sangat, tetapi adalah medal. Kok lah ada penaja dekat sini, bolehlah Roger next program kami. Hehe. Tapi geng, aku nak promote sikit lah. Dapur Jemaah yang sponsor kami minuman ni ada keluarkan chili oil. Chili oil ni kepada yang tak tahu, alah yang sambal makan dengan sup dengan Maggi tu. Korang search je lah chili oil Dapur Jemaah, mesti korang tahu. So korang boleh support kita punya penaja Dapur Jemaah dekat TikTok. Program kita habis pada jam 3 pagi geng. Memang overnight habis. Dan apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada Kak Cik, Ibu Pipit, AJK, MBFM Federasah dan yang terlibat lah. Jika ada kekhilafan, minta ampun, minta halal. So korang jangan lupa follow Chan Malichan untuk follow next program kami. So macam-macam program yang kita ada lagi lepas ni. Okay, Assalamualaikum, bye bye.